Sekarang ni sedang berlangsungnya World Cup di Goa, India dan satu-satunya wakil yang dihantar oleh Malaysia ialah FM Kevin Mohan yang baru berumur 14 tahun pergi menentang GM Robert Hovhannisyan dari Armenia, seorang GM yang power juga, rating 2600 lebih. Okey, kat sini kita tengok terus putih mulakan dengan pawn ke E4, dibalas E5 oleh Kevin, naik F3, serang pawn, naik F6, naik C3, naik C6, Bishop B5, Bishop C5 dan kat sini kedua-dua pemain membuat castling 0-0, 0-0. Untuk pengetahuan korang, ini merupakan game kedua di mana Kevin menunjukkan prestasi yang sangat-sangat membanggakan semasa kempen kali ini sebab dia mengikat GM Robert ni bukan sekali, bukan dua kali, tapi 3 kali mendapat seri walaupun dia merupakan seorang FM menentang GM. Okey, kita sambung tengok kat sini. Di posisi ini putih mainkan knight makan pawn di E5. Jangan terkejut, ini biasa sebab selepas knight makan knight kat sini putih akan tolak pawn ke D4 dan kita dapat tengok ada fork kat sini lah dan akan dapat balik piece tu. Okey, bishop lari ke D6, pawn makan knight E5 dan bishop makan pawn E5 kat sini. Bishop ke D3, rook ke E8, knight B5 dan seterusnya D5. Cuba untuk mencabar kawalan petak tengah oleh putih. Dan kat sini putih mainkan gerakan pawn ke F4, serang bishop di E5 kat sini. Okey, kalau bishop lari, contohnya bishop lari ke D6, kat sini putih akan tolakkan pawn ke E5 dan kita dapat tengok ada serangan fork kat sini. Cuma serangan ni boleh lari daripada serangan ni. Sebagai contoh, bishop pergi ke C5 check. Selepas king lari, hitam boleh larikan knight pergi ke G4 kalau dia nak. Tapi kat sini, Kevin tak mainkan bishop ke D6. Dia mainkan bishop ke G4 terlebih dahulu, serang queen putih. Jadi putih larikan queen pergi ke D2 dan kita ada gerakan yang bagus oleh Kevin iaitu bishop makan pawn di B2. Sebab apa bagus? Sebab kat sini selepas bishop makan bishop B2, kita ada pawn D makan pawn E4 dan kita dapat tengok pawn nak makan bishop. Ini idea Kevin. Sebab apa bishop tak boleh lari kat sini? Sebagai contoh kan, kalau bishop lari ke mana-mana lah, mestilah queen di belakang tu akan mati. Jadi tak boleh lari. Okey. Kat sini, putih sambung dengan bishop makan knight di F6 kat sini. Dan di posisi ini sudah semestinya queen tak boleh makan bishop tu. Sebab kalau queen makan, bishop ni dah boleh bebas sebab tak ada siapa-siapa yang serang queen. Jadi nak tak nak, dia terpaksa Kevin makan dengan pawn di G6 kat sini. Memang ada kerosakan sikit lah. Alright, tapi tak mengapa. H3 dimainkan oleh putih, serang bishop. Bishop lari ke F5. Dan sekarang ini G4, serang lagi bishop. Bishop lari ke C8 kali ini, rook F ke E1, pawn ke C6, serang knight dan knight lari ke C3 dan kita dapat tengok barulah hitam ataupun Kevin makan bishop di D3. Okey, pawn E makan bishop D3. Dia tak tergopoh-gopoh untuk makan. Dia cuba untuk buat sesuatu yang lebih bagus. Inilah permainan master. Cuba cari gerakan yang lebih bagus untuk setiap move. Okey, kat sini kita sambung. Rook makan rook, check. Queen makan rook dan kita ada queen makan pawn D3. Dan kat sini kita dapat tengok hitam ataupun Kevin dah berjaya mendapat pawn lebih. Cuma di peringkat ni pawn 1 lebih tak cukup lah. Sebab kalau kita tengok ada beberapa yang tak best. Sebagai contoh kerosakan struktur pawn kat sini. Dan juga 2 piece yang masih lagi tak aktif. Okey. Kat sini queen E7 dimainkan oleh Kevin. Kita ada pawn ke F5. Tak bagi bishop keluar ke sebelah sini. Jadi sebelah sini tak boleh keluar, dia keluar sebelah sini pula lah. B6 kat sini, knight E4 dan C5, rook ke E1 kat sini, bishop ke B7, keluar bishop dan kat sini GM Robert buat satu move yang sangat cantik, yang sangat bagus dan menyebabkan dia dapat balik pawn dia yang dia dah hilang tadi. Okey, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang bagus untuk putih mainkan. Silakan. Untuk pengetahuan korang, FM Kevin berjaya mengikat seri sebanyak 2 kali di pusingan pertama dan masuk ke tie break. Berjaya bawa JM Robert masuk tie break dan di tie break pusingan pertama seri dan pusingan kedua kalah. Dia terpaksa akur kepada kekuatan JM Robert dan dia dihantar pulang dengan
membanggakan lah. Sebab ni lawan GM. Bukan jaguh kampung. Dia buat masa sekarang hanyalah FM tapi mempunyai masa depan yang sangat-sangat cerah. Okay? Sama-sama kita doakan Kevin Mohan berjaya menjadi next Grandmaster untuk Malaysia. Okay? Buat masa sekarang juga ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang sedang berlangsung ataupun yang telah berlangsung. Sebagai contoh, kita pun berjaya membawa pulang pingat emas, okay, untuk kejohanan sekolah-sekolah Asia. Sekarang pun sedang berlangsung kejohanan Commonwealth, kejohanan Asia Tenggara dan banyak lagi yang kita hantar wakil dari Malaysia dan kita ucapkan good luck, semoga berjaya untuk diorang semua ni lah. Okey, kita sambung kat sini. Apakah gerakan bagus untuk putih? Queen pergi D7. Queen pergi D7 adalah sangat cantik. Bagi free Queen? Tidak, bukan saja-saja bagilah. Okey, kita tengok kat sini Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk serang Bishop dan juga serang Queen lah. Dan kat sini, kalau Queen hitam cuba lari sebagai contoh ke sini ke, memang Bishop tu akan dimakan free dan itu tak bagus. Macam mana pula kalau tak lari Queen? Kalau King pergi ke F8, cuba kawal Queen tu. Kat sini, Queen akan makan je Queen. Sebab selepas King makan, kita dapat tengok King tu duduk di tempat yang cantik. Knight hanya perlu angkat sambil makan pawn, sambil check. Dan selepas King lari, Knight makan Bishop. Memang untung putih yang banyak. Jadi nak tak nak kat sini, hitam ataupun Kevin terpaksa makan Queen. Okay, Queen makan Queen. Dan kita ada Knight makan pawn F6. Ini adalah tujuan GM Robert lah. Dia dapat balik pawn yang dia bagi tadi sambil buat fork. Okay, King lari dan Knight makan Queen. Dan kat sini, Kevin pula yang buat gerakan yang bagus dengan Rook pergi ke D8. Kenapa gerakan ni bagus? Sebab Knight ni tak boleh lari. Kalau Knight lari ke E5 sebagai contoh, Rook akan masuk ke D2. Dan kita tahulah kombinasi Rook kat sini dan juga Bishop kat sini akan memberi masalah yang besar kepada putih. Jadi, selepas Rook D8, putih mainkan Rook E7. Kawal macam ni. Dan kat sini kita ada Bishop ke C8. Tambah serangan ke atas Knight. Knight lari ke B8. Dan Bishop makan pawn F5. Kenapa? Sebab ada serangan yang terbuka kat sini. Okey, pawn G makan Bishop F5. Kita ada Rook makan Knight dan seterusnya Rook makan pawn A7. Rook ke D8 balik. Rook ke B7 nak makan pawn. Rook check. King lari. Rook check buat fork. King lari. Rook makan pawn. Rook makan pawn dan Rook makan pawn seekor lagi. Dan kita dapat tengok kat sini, Kevin pula yang ada lebih satu pawn sekali lagi. Cuma satu pawn di posisi macam ni semestinya tidak mencukupi. Okey, kita tengok sambungannya. Rook pergi ke C6 nak makan pawn. Rook C2 kawal. King ke G4. C4. King H5. Rook F2 kat sini. Dan King terpaksa balik ke G4 balik. Rook check di G2. King H4. Dan kat sini mereka berdua bersetuju untuk seri ataupun draw. Sebab apa? Sebab memang draw. Walaupun ada lebih satu pawn tapi pawn ni susah sangat untuk naik sebab King terlalu jauh, tak boleh nak sokong ataupun support pawn tu.